Boleh tak kalau Papa pinangkan Sofia untuk Haris? Jaga diri sendiri pun tak mampu. Ada hati nak jaga orang. Ya. Haris tu baik orangnya. Perkahwinan ni satu tanggungjawab yang besar. Kematangan itu penting. Dia yang langgar dia bawa kereta. Saya janji saya akan selesaikan semua. Nur Amira Sofia binti Rahim, kamu didapati bersalah. Assalamualaikum. Kau sihat, Sofia? Alhamdulillah. Masih hidup. Sofia bakal jadi ahli keluarga kita. She'll be my future wife. Perempuan ni tak habis-habis terhege-hege dekat Haris. Oh, tak dapat Haris, bapak mertua aku pula guna. Saya kahwin dengan Datuk ni sebab saya nak balas balik apa yang Datuk dan keluarga Datuk dah buat dekat saya. Kau jangan ingat kau boleh menang, Sofia. Kalau ada yang mati, baru aku tenang. Kita tengok siapa yang mati dulu.